Telefon mid-range memang jarang-jarang sekali datang dengan lensa telefoto profesional. Tapi Xiaomi 15T Pro ni bukan telefon mid-range biasa-biasa sebab didatangkan sekali bersama dengan lensa Leica 115mm 5x telefoto. Sesuatu yang biasanya hanya ada pada telefon flagship. Dengan sistem kamera Leica Sumilux, korang akan dapat 15mm ultra wide untuk gambar landscape, 23mm untuk kegunaan harian, 46mm untuk fotografi jalanan dan 115mm telefoto untuk potret yang lebih semula jadi. Selain itu, ia juga menyokong 230mm in sensor zoom dan AI ultra zoom sehingga 100 times. Mode street photography fast shoot yang mana sebelum ni ada pada phone flagship Xiaomi 15 dan juga 15 Ultra sekarang boleh digunakan pada telefon mid-range ni. Mode ni membolehkan korang merakam dengan pantas dengan warna Leica yang cinematic. Dah alang-alang dekat taman burung ni, kita orang test juga ambil gambar makro, zoom dekat pada subjek. And super makro mode Xiaomi 15T Pro ni memang tidak mengecewakan. Bagi video, 15T Pro menyokong rakaman 8K pada 30fps, 4K pada 120fps untuk gerak perlahan dan 4K 60fps dengan format log untuk suntingan profesional. Spek kamera yang macam ni biasanya korang hanya boleh dapat pada telefon berharga 2 ke 3 kali ganda dari telefon ni. Skrinnya berukuran 6.83 inci, resolusi 1.5K dengan kecerahan 3200 nits. Yang terbesar pernah ada pada siri T. Bezel dia pun 27% lebih kecil dari model tahun lepas dan skrin dia ada perlindungan Corning Gorilla Glass 7i. Xiaomi 15T Pro dipacu dengan chipset Dimensity 9400 Plus, dilengkapi bateri 5500 mAh, sambungan Wi-Fi 7 dan perlindungan IP68, kalis debu dan air sehingga kedalaman 3 meter. Kesimpulannya, Xiaomi 15T Pro membawa ciri-ciri flagship seperti telefoto 5x Leica, rakaman 8K dan paparan yang terang. Yang mana semua ni korang boleh dapatkan pada harga sebuah smartphone mid-range. Kalau korang cari telefon untuk fotografi jalanan, potret ataupun video sinematik tanpa perlu berbelanja besar, inilah pilihan yang sesuai. So, apa pendapat korang? Drop komen dekat bawah and jangan lupa like, share dan subscribe. Bye!